6 tabung kewangan yang setiap orang perlu ada. Nak urus kewangan dengan lebih bijak? Ini 6 jenis tabungan yang setiap individu perlu mula buat hari ni juga. Tonton video ni sampai habis dan save sekarang sebelum ia hilang dari FYP anda. Pertama, tabung keperluan 55% pendapatan. Ini merupakan perbelanjaan asas yang anda perlu tanggung setiap bulan. Makan dan minum, minyak kereta, bil elektrik, telefon, kowe dan lain-lain. Tips penting, anda sebenarnya boleh hidup dengan hanya 55% daripada pendapatan anda. Jika belum mampu, usaha untuk capai secara bertahap. Kedua, tabung kebebasan kewangan 10%. Alihkan 10% ke dalam tabung ini. Tujuan tabung ni untuk bina pendapatan pasif sama ada untuk modal perniagaan, beli rumah sewa ataupun pelaburan jangka panjang. Simpanan ini adalah kunci untuk keluar daripada rat race dan capai kebebasan kewangan. Ketiga, tabung simpanan jangka panjang 10%. Untuk impian besar masa depan sama ada rumah pertama, pendidikan anak-anak ataupun tunaikan haji. Simpanan ni bantu anda capai matlamat kewangan jangka panjang tanpa bergantung kepada hutang. Yang keempat, tabung pendidikan diri sebanyak 10%. Tabung ni bukan untuk anak-anak tapi untuk anda. Laburkan dalam ilmu, beli buku, sertai seminar, daftar kelas kemahiran. Semakin tinggi ilmu dan kemahiran, semakin tinggi nilai anda. Yang kelima, tabung hiburan dan gaya hidup sebanyak 10%. Tabung ni untuk reward diri sendiri, makan di restoran mewah, rawatan spa atau upgrade tiket penerbangan ke business class. Nikmati hasil kerja keras anda tanpa rasa bersalah. Yang keenam, tabung sedekah sebanyak 5%. Bagi umat Islam, 2.5% untuk zakat pendapatan dan 2.5% lagi untuk sedekah kepada mereka yang memerlukan. Rezeki yang dikongsi akan bertambah. Jangan lupa, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Simpanan emas sangat sesuai untuk tabung kebebasan kewangan dan simpanan jangka panjang kerana tak mudah bocor dan lindungi nilai daripada inflasi. Jika anda nak mulakan tabungan emas dengan strategi terbaik, boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat, Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Follow.